Even penghayatan watak sangat-sangat best. The plot twist memang best. Kiranya benda ni berada di tempat anda, pergilah, tak rugi menonton. Hari ini memang hari yang seronok. Semedi bisa baik. Alhamdulillah berakhir sudah pementasan pertama Tamasya Komedi Rakyat di Kuantan, Pahang, dan saya rasa sangat-sangat best. Ini first time saya tengok pementasan komedi secara live. Di mana Tamasya Komedi Rakyat ni adalah terbaik, di mana kita boleh meraihkan daripada segi bangsa kita, so daripada segi ideologi pemikiran kita, macam mana kita nak merealisasikan dalam satu perkara. Dengan tiket yang dibeli memang cukup puas. Lawak sampai, info sampai, ada rasa emosi yang sangat best. Saya memahamkan Tamasya Komedi Rakyat ini bukan hanya di bandar-bandar besar seperti Bandar Kuantan, kerana mereka merupakan aset yang penting untuk negara. Untuk Kuantan, saya rasa berbangga dengan kehadiran 15 komedian yang mencirikan seluruh warga Kuantan dengan hari ini. Walaupun ada 8 event, kita punya crowd hari ini tak kalah. Tamasya Komedi Rakyat Kuantan, Pahang.